Tips untuk penyimpan emas baru, nak mula bajet kecil dulu atau bajet besar terus? Ramai penyimpan emas baru yang masih lagi keliru bila nak mula simpan emas. Masih ragu-ragu dan tak tahu cara bermula dengan betul, dan paling penting ianya memberi manfaat dan menguntungkan untuk kita pada masa hadapan. Jom saya kongsikan cara terbaik untuk tuan-puan mulakan simpanan emas. Pertama, beli emas guna duit lebihan tau, iaitu duit yang kita tak guna dalam masa setahun hingga 2 tahun yang terdekat. Kedua, beli emas dan simpan untuk jangka masa panjang minimum 2 ke 3 tahun ke atas. Ketiga, tuan-puan boleh asingkan siap-siap duit gaji paling kurang minimum 10 ke 30% untuk dialihkan kepada simpanan emas setiap bulan. Cara ini membolehkan tuan-puan menyimpan emas dengan lebih tenang tanpa perlu fikir harga naik turun pada masa hadapan. Semoga tips ni bermanfaat untuk kita semua. Nak mula menabung emas di Public Gold? Senang sahaja. Klik sign up ataupun klik link di bio untuk kami bimbing secara percuma. Puan Nasyiah adalah salah seorang daripada dealer kami yang proven terlatih. Sekiranya tuan-puan nak berdaftarkan akaun, pastikan berdaftar dengan Puan Nasyiah.